Yang tidak boleh dibiarkan ialah percambahan. Naik di mana-mana, di bawah pohon, di mana-mana. Dan ini mesti dihentikan. Saya tanya di India, ataupun bagi bangsa kat China, di negara China, itu tidak diizinkan. Di India tidak diizinkan. Melainkan kuih-kuih yang sah. Jadi biar ini jadi dasar, kita faham. Jadi nak fikir soal perpaduan penarun, tak ada masalah. Kita ikut peraturan. Baik, ada satu kes katanya betul tidak ada kebenaran lagi, tapi sudah ada 200 tahun dah. Dia nak minta pertimbangan. Itu dia rayu kes lain. Dia beri pertimbangan. Tetapi jangan guna alasan sudah ada di bawah pohon itu, wajib diluluskan. Saya dengan ini mahu umumkan ketetapan kita tidak lagi mengizinkan yang tidak mengikut peraturan, dan Mali Bandaran diberi keizinan untuk bertindak supaya dibersihkan kawasan yang bukan hak kuil supaya selesai masalah ini dengan baik. Saya tahu akan mengundang kontroversi. Sebab itu berapa orang? Kalau yang melampau sampaikan anak kempen nak robohkan kuil pun salah, bukan kerja kamu. Kita negara ni negara hukum. Nak tunjuk hero, nak jadi pejuang Islam, buat dakwah dengan baik, tunjuk pribadi yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh dan pribadi yang baik. Bukan untuk menghina dan mencerca. Ikut peraturan, tak boleh. Itu dari satu pihak nak robohkan. Ya. Ada satu pihak lain pula, dia terus menghukum. Jadi dua-dua tak diizinkan. Satu pihak nak robohkan, satu pihak nak pertahankan. Ya. Walaupun benar hal itu tidak sah. Ada pula satu kumpulan, ini seolah pejuang dan pembela agama Hindu. Bela ikut hukum, ikut aturan. Tidak mungkin kita bela kata langgar peraturan hukum, tak boleh. Ini negara hukum. Mau gunding dengan baik. Tapi takkanlah kalau ada 1000 kuil yang tidak mengikut kebenaran dan kelulusan tanah di wilayah persekutuan, semua nak dipertahankan. Tak boleh.